Salam sejahtera, nama saya Baratan Analitik Kunisraman, nombor metrik D20201106660. Saya daripada kumpulan 6, so tajuk yang kami dapat ialah Historiografi India. Pertamanya, pengenalan. Kitab klasik India merupakan antara sumber terpenting dalam perkembangan sejarah dan pemikiran India. Kitab ini mengandungi unsur budaya, agama, falsafah dan moral masyarakat India awal. Selain itu, sebahagian besar kitab ditulis dalam bahasa Sanskrit dan bermula melalui tradisi lisan, disampaikan dari satu generasi ke generasi lain sebelum dibukukan. Seterusnya, kitab klasik bukan sekadar teks agama tetapi juga sumber historiografi yang menunjukkan cara masyarakat India memahami kehidupan dan dunia. Secara penjelasannya, kajian ini memfokuskan bagaimana kitab klasik India dapat dianalisis melalui pendekatan sejarah moden serta dipersembahkan semula menggunakan teknologi digital. Seterusnya, penyataan masalah. Dalam kajian ini, kami mendapat 4 jenis penyataan masalah. 1. Pelajar sukar memahami kandungan kitab klasik India kerana kandungan terlalu panjang, kompleks dan bersifat simbolik. Kedua, pembelajaran sejarah masih terlalu berasaskan buku teks. Pelajar kurang berminat membaca sumber tradisional. Seterusnya, kurang penggunaan elemen visual dan interaktif menjadikan pembelajaran kurang menarik dan pasif. Penyataan masalah yang terakhir ialah pelajar melihat sejarah sebagai hafalan fakta, bukan proses interpretasi dan analisis sumber diaplikasikan. Penjelasannya, oleh itu, inovasi digital diperlukan untuk menjadikan pembelajaran sejarah lebih moden, interaktif dan mudah difahami. Dalam kajian ini, kumpulan kami telah memilih 4 jenis karya tradisional India. Salah satunya ialah Ramayana. Ramayana ialah karya epik India yang dikaitkan dengan Valmiki. Ramayana juga ditulis oleh Valmiki. Ia telah mengisahkan kehidupan Rama, Sita dan Ravana. Kandungan utama Ramayana ialah pengasingan Rama, penculikan Sita, bantuan Hanuman dan terakhirnya ialah peperangan antara Ravana dan Rama. Konsep utama Ramayana ialah Dharma, iaitu tanggungjawab moral, kesetiaan Hanuman terhadap Rama, yang terakhirnya ialah kepimpinan ideal seperti Rama. Bagaimana kita boleh mengaitkan Ramayana dalam subjek? Ramayana dianggap sebagai sumber sastra sejarah yang membantu memahami nilai, budaya dan pemikiran masyarakat India melalui pendekatan historiografi dan interpretasi sejarah. Mahabharata merupakan salah satu topik terbesar dalam tamadun India yang dikaitkan dengan tokoh biasa. Kitab ini mengisahkan konflik antara dua keluarga diraja iaitu Pandava dan Kaurava yang akhirnya membawa kepada perang Kurukshetra. Walaupun berbentuk epik dan mitologi, Mahabharata mengandungi pelbagai nilai moral, sosial dan politik yang mencerminkan pemikiran masyarakat India pada zaman tersebut. Dalam sudut historiografi, Mahabharata penting kerana memberikan gambaran tentang sistem pemerintahan, hubungan kekeluargaan, struktur sosial dan konsep tanggungjawab dalam masyarakat India kuno. Konflik antara Pandava dan Kaurava menunjukkan bagaimana perebutan kuasa boleh mempengaruhi kestabilan sesebuah kerajaan. Selain itu, kitab ini turut membincangkan konsep dharma atau tanggungjawab, moral yang menjadi asas penting dalam kehidupan masyarakat India. Salah satu bahagian paling terkenal dalam Mahabharata ialah Bhagavad Gita, iaitu dialog antara Krishna dan Arjuna sebelum peperangan bermula. Bahagian ini sering digunakan oleh ahli sejarah untuk memahami falsafah, etika dan pemikiran masyarakat India pada zaman klasik. Kesimpulannya, Mahabharata bukan sekadar cerita peperangan tetapi sumber sejarah yang membantu kita memahami nilai moral, politik dan sosial masyarakat India kuno.
Bhagavad Gita dan Upanishad merupakan antara sumber utama falsafah dan pemikiran dalam Tamadikya. Bhagavad Gita ialah sebahagian daripada Mahabharata yang mengandungi ajaran tentang tanggungjawab hidup, moral dan kerohanian. Dalam kitab ini, Krishna memberikan nasihat kepada Arjuna supaya melaksanakan tanggungjawabnya tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Konsep utama yang dikenakan ialah Dharma, iaitu kewajipan moral seseorang terhadap masyarakat dan kehidupan. Ajaran ini menunjukkan bahawa masyarakat India kuno sangat menitik beratkan nilai etika, disiplin diri dan tanggungjawab sosial. Sementara itu, Upanishad pula memberikan fokus kepada persoalan falsafah dan kerohanian. Kitab ini membincangkan hubungan antara manusia dengan alam semesta, pencarian kebenaran serta makna kehidupan. Upanishad banyak mempengaruhi perkembangan agama Hindu dan pemikiran falsafah India sehingga hari ini. Dari perspektif sejarah, kedua kitab ini membantu ahli sejarah memahami cara masyarakat India melihat kehidupan, agama dan hubungan manusia dengan dunia sekeliling. Walaupun kandungannya bersifat falsafah dan keagamaan, ia menjadi sumber penting untuk mengkaji pemikiran masyarakat India pada zaman klasik. Kesimpulannya, Bhagavad Gita dan Upanishad ini menjadi sumber utama untuk memahami falsafah, kepercayaan dan nilai kehidupan masyarakat India kuno. Veda pula merupakan koleksi kitab suci tertua dalam tradisi Hindu dan dianggap sebagai asas kepada sistem kepercayaan masyarakat India awal. Kitab-kitab Veda mengandungi pelbagai maklumat berkaitan ritual keagamaan, doa, nyanyian suci, perubatan tradisional serta kehidupan harian masyarakat India. Dalam slide ini, 3 jenis Veda utama diperkenalkan. Yang pertama, Rig Veda mengandungi himpunan doa dan pujian kepada dewa-dewa serta digunakan dalam upacara keagamaan. Yajurveda pula menyediakan panduan pelaksanaan ritual dan pengorbanan yang akan diamalkan oleh paderi Hindu. Sementara itu, Atharva Veda mengandungi pengetahuan berkaitan kehidupan harian, kesihatan, perubatan dan mantra yang digunakan dalam masyarakat India awal. Dari sudut historiografi, Veda sangat penting kerana ia memberikan maklumat tentang sistem kepercayaan, budaya, ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Arya yang menetap di India. Ahli sejarah menggunakan Veda sebagai sumber prima untuk mengkaji perkembangan agama Hindu, struktur sosial dan amalan budaya masyarakat India purba. Walau bagaimanapun, Veda perlu dianalisis secara kritikal kerana sebahagian kandungannya mengandungi unsur mitos dan kepercayaan agama. Oleh itu, ahli sejarah perlu membandingkan maklumat daripada Veda dengan sumber lain seperti bukti arkeologi dan catatan sejarah bagi mendapatkan gambaran yang lebih tepat. Kesimpulannya, Veda merupakan sumber penting yang membantu ahli sejarah memahami kepercayaan, budaya dan kehidupan masyarakat India awal serta perkembangan Tamadika India. Seterusnya adalah analisis historiografi kitab klasik India sebagai sumber sastera sejarah. Kitab klasik India seperti Rig Veda, Yajur, Sama, Atharva, Upanishad, Ramayana, Mahabharata dan Bhagavad Gita merupakan sumber sastera yang mengandungi pelbagai maklumat berkaitan budaya, moral, falsafah serta kepercayaan masyarakat India pada zaman dahulu. Walau bagaimanapun, kitab-kitab ini tidak disusun mengikut kronologi sejarah yang tepat dan turut mengandungi unsur mitos serta simbolik. Oleh itu, sumber ini perlu dianalisis secara kritis sebelum digunakan sebagai rujukan sejarah. Analisis historiografi dilakukan melalui 3 pendekatan utama, iaitu interpretasi sejarah, kritikan sumber dan analisis budaya. Melalui pendekatan ini juga, para sejarawan dapat memahami konteks masyarakat lampau dengan lebih tepat dan objektif.
Berdasarkan analisis tersebut, kami mencadangkan satu inovasi digital yang dikenali sebagai Histonova. Histonova merupakan platform pembelajaran yang mentransformasikan kandungan kitab klasik India kepada pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Platform ini menyediakan nota digital, video pembelajaran, kuis interaktif dan garis masa sejarah yang memudahkan pelajar memahami kandungan bersejarah dengan lebih berkesan. Selain itu, penggunaan VR ataupun teknologi realiti maya membolehkan pelajar meneroka dunia sejarah secara maya, berinteraksi dengan watak sejarah dan menyertai aktiviti pembelajaran yang lebih menyeronokkan. Melalui inovasi ini juga, pembelajaran sejarah tidak lagi bergantung kepada pembacaan teks semata-mata, malah menjadi lebih interaktif, menarik dan sesuai dengan keperluan pelajar pada masa kini. Bagi mengenal pasti keperluan dan penerimaan pelajar terhadap pembelajaran digital, satu tinjauan telah dijalankan dalam kalangan pelajar. Hasil kajian menunjukkan bahawa 87% pelajar telah memahami kandungan sejarah melalui penggunaan visual dan video. Selain itu, 82% pelajar menyatakan bahawa mereka lebih berminat untuk mempelajari sejarah apabila teknologi digital digunakan dalam proses pembelajaran. Manakala 90% pelajar menyokong penggunaan teknologi digital dalam pendidikan, menunjukkan bahawa majoriti pelajar menerima pendekatan pembelajaran yang berasaskan teknologi. Secara keseluruhannya, dapatan ini menunjukkan bahawa pelajar mempunyai persepsi yang positif terhadap pembelajaran digital. Oleh itu, hasil tinjauan ini menjadi asas kepada cadangan pembangunan Histonova sebagai platform pembelajaran sejarah yang lebih interaktif, menarik dan sesuai dengan keperluan pelajar pada masa kini. Slide ini menerangkan tentang impak inovasi digital dalam pembelajaran sejarah India klasik. Melalui penggunaan teknologi seperti video interaktif, kuis digital dan platform pembelajaran, pelajar dapat memahami sejarah dengan lebih mudah dan juga menarik. Pembelajaran tidak lagi hanya bergantung kepada buku teks tetapi menjadi visual dan interaktif. Bagi pelajar, inovasi digital ini membantu meningkatkan kefahaman serta mengalahkan pemikiran kritikal. Pelajar dapat meneroka maklumat dengan lebih aktif dan juga tidak mudah bosan. Bagi guru pula, teknologi ini memudahkan proses pengajaran kerana bahan pembelajaran lebih mudah disediakan dan dipersembahkan secara kreatif. Guru juga boleh menggunakan pelbagai aplikasi untuk menarik minat pelajar. Selain itu, inovasi ini turut menyokong transformasi pendidikan ke arah pembelajaran yang digital yang lebih moden dan juga efektif. Seterusnya, slide ini menunjukkan perbandingan antara kelebihan digital dengan kelemahan cara tradisional dalam pembelajaran sejarah India klasik. Antara kelebihan digital ialah pembelajaran menjadi lebih interaktif dan moden melalui penggunaan video, animasi, VR dan kuis interaktif. Kaedah ini menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan mudah difahami. Selain itu, bahan digital juga mudah diakses pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Pelajar boleh belajar secara fleksibel menggunakan telefon atau komputer. Pendekatan visual dan aktiviti interaktif juga berjaya meningkatkan minat, motivasi dan juga penglibatan pelajar dan pembelajaran sejarah. Sebaliknya, cara tradisional mempunyai beberapa kelemahan. Contohnya, pembelajaran menjadi kurang interaktif dan mudah membosankan kerana hanya bergantung kepada pembacaan teks. Maklumat yang kompleks juga sukar difahami tanpa bantuan visual atau penerangan yang menarik. Ini menyebabkan pelajar menjadi pasif dan kurang terlibat dalam pembelajaran. Kesimpulannya, penggunaan teknologi digital mampu mentransformasikan cara sejarah dipelajari oleh generasi moden. Sebagai kesimpulan, kitab-kitab klasik India bukan sekadar cerita epik, tetapi merupakan sumber penting dalam historiografi India. Inovasi digital memainkan peranan besar dalam membantu pelajar untuk memahami sejarah secara lebih kritikal dan juga interaktif.
Teknologi membolehkan pelajar melihat, mentafsir dan menganalisis sejarah dengan cara yang lebih moden dan juga menarik. Selain itu, penggunaan platform digital seperti Istonova berjaya menghubungkan tradisi lama dengan pembelajaran moden. Pelajar bukan sahaja memperoleh ilmu sejarah tetapi juga membina kemahiran berfikir secara kreatif dan juga kritis. Melalui pendekatan ini, tradisi dapat dipelihara sambil pendidikan terus berkembang mengikut arus teknologi semasa. Akhir kata, kami tidak hanya mendigitalkan sejarah tetapi mentransformasikan cara sejarah difahami oleh generasi digital. Sekian terima.